Atau nasihat untuk ketua keluarga yang rasa serabut diakibatkan isteri yang suka bermain telefon. Akibat apabila dinasihatkan tidak dengar, malah makin melenting. Terima kasih Tuan Guru. Hamba nasihat dengan penuh perasaan hormat kepada isteri-isteri yang suka bermain telefon. Minta tolong prihatin dengan suami-suami anda. Handphone itu kadang-kadang membinasakan kita, menjahanamkan keluarga kita, membinasakan hubungan di antara suami isteri, di antara ibu dengan anak-anak. Ambil handset itu teruk. Kalau awak teruk, berarti awak telah menyelamatkan hubungan di antara awak dengan suami awak dan di antara anak-anak. Lalu ni kita tengoklah satu pemandangan yang sangat aib. Makan, mari kedai, makan ramai-ramai. Mak anak-anak. Tak kecek duk main handset. Anak duk main handset, mak main handset, pok main handset, tuk main handset, nenek main handset. Apa faedah makan ramai-ramai, baik makan masing-masing dalam bilik lagu ni. Tak ada ikatan. Handset ni kalau kita nak berhubung orang jauh. Kalau ada orang dekat, tinggal dulu orang jauh. Tujuan handset ni kita makan ramai-ramai. Ada seorang keluarga kita tak boleh mari. Kita pun apa ni lah. Gambar tu. Video call apa nama. Tunjuk muka dia sengih. Okey makan, suap demo dia. Yang dia. Tu tujuan handset. Lepas tu masalah duk makan depan ni. Apa perlu handset lagi? Kadang-kadang ada orang baloh kerana handset. Kadang-kadang isteri merungut. Oh saya tak ada masa. Kita tengok duk saja duk main handset. Bahasa apa bini lagu ni. Lepas tu kata tak ada nak lipat baju, tak ada nak masak, tak ada nak gapo. Gapo dia masuk awak? Oh saya tak ada lah anak saya. Kalau dia tiga handset boleh buat semua benda. Mak-mak kita, tok kita dulu anak belah-belah orang. Boleh layan isteri, boleh layan suami, boleh layan anak-anak penuh. Tak ada masa. Sebab apa? Kita tak pernah tengok mak kita main handset. Kau dulu. Hamba tak pernah tengok mak hamba main handset. Siapa dia mati? Dan dia pun tak erti main handset. Dia pun tak erti baca. Tak ada masalah. Beres selamat. Anak belah-belah, adik-adik belah-belah orang boleh cara. Bapa kita baru anak dua orang tak boleh cara dah. Handset kakak penuh kita. Lepas tu buat lasai depan suami, saya letih, saya penat. Kita tengok penat, apa dia? Orang lain. Orang dulu bukan makhluk asing, orang dulu. Boleh cara belah-belah orang. Awak ni makhluk bumi, tu makhluk asing. Kau apa dia? Ni bala. Orang kafir wis keping ni, macam ni ya. Punuh kita keluarga, hubungan keluarga, suami isteri, dia tak hormat dah. Ni kakak ni dia minat lagi. Dia cayak ni lagi pada suami dia. Ni duk tengok. Oh, duk tengok keluarga misali hok ni sweet-sweet lah. Oh, kalau hamba bini hamba, tok laki hamba lagu ni. Tok laki dia hargai benda lagu ni. Tipu belakang, orang belakang dalam ni. Dia tak hargai dah suami dia nak cari petih ke dia. Ni, tipu. Ni bala paling besar. Hamba nasihatlah, cari bini yang tak main handset. Kalau boleh tak ada petih beli handset. Jangan kena handset. Biar tak erti handset. Cari hot tu. Baru dia akan banyak masa dengan anak-anak dengan kita. Banyak masa nak uruskan rumah. Ni kakak ni. Belek kita asal nak tengok so ya. Apa belek 2, 3, 4. 5 minit hamba nak tengok. 45 minit masa. Lepas tu tak ada sungguh masuk. Kalau sudah tak laki nak klik nak masuk. Tak ada. Tak lagi klik Allah. Apa awak tak masuk? Awak kata belakang saya. Sana ni. Masuk ni 15 minit. Ya apa tak ada. Luar apa dia sana ni? Ni bahaya ni. Jangan masuk dalam keluarga kita kalau boleh. Buat syarat masuk malam pertama tu. Kita tahu handset dua-dua. Pop tahu. Tanya malam, kara semula. Buruk, tarik semula. Lagu tu. Tu fenomena sekarang. Terimalah hakikat wahai isteri-isteri. Anak tengok ramainya kalau isteri hok tak main handset, banyak benda dia boleh buat. Banyak masa dia boleh buat. Lepas tu hamba tengok tu, sayang hamba tu tak main handset tak buat kerja, tu kimalah so kira lah. Jewok kabut lagu tu so kira lah. Bahasa jenis kaki malah so kira lah.